Dan Danish. This is me, Khairil Afif. Zarif Zakwan. Thank you, sir. Have a safe flight. Mana kita? Kita ada. Ada? Ada. Kelantan ya. Balik Kelantan bentar. Tapi Bukit Bandar. apa masuk ni antara mangsa ni? Bukit Bandar. Bukit Bandar. Fire call for passengers boarding AAC by QZ327 to Surabaya. Your passengers will proceed to departure hall in Q11 for Indian Point. Thank you. We going to Surabaya. Malam ni sebab delay, so kita dapat ni Uncle Size Char Kway Teow. Assalamualaikum. Oh, cantik baju ZTI. Ya, Zohanto. Ya. Sekarang kita sudah sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Let's go. Sekarang kita nak ke hotel. Ya. Ni Abang Udin kita sudah jumpa. Wah, cantik keretanya. Bukan kereta sini. Sini dipanggil mobil. Mobilnya keren. Makasih. Keren mobilnya. So sekarang kita nak ke hotel, mandi-mandi, and then kita nak pergi ke satu tempat best. Let's go. Sini masjid, lepas tu situ masjid lagi satu. Ya. Ada dua masjid dekat-dekat. Dua-dua Jumatan. Dekat flyover. Dua-dua Jumatan. Ya, Surabaya. Untuk pengetahuan korang, nama Surabaya ni dipanggil Surabaya. Surabaya ni bermaksud suro adalah ikan suro, boyo adalah buaya. So korang boleh tengok tugu dekat sini, buaya dan juga ikan yang selalu bergaduh kat dalam sungai diorang, dan jadilah Surabaya. Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza adalah mall yang terbesar di Indonesia dan juga terletak di Surabaya. Tunjungan Plaza ni ada 6 bangunan. Dan juga 6 bangunan ni dia bersambung antara satu sama lain. Jadi korang tak perlu keluar daripada mall untuk ke bangunan yang lain-lain. Bangunan yang pertama telah dibuka sejak tahun 1986 lagi dan mempunyai lebih daripada 600 kedai dekat dalam. Dekat sini juga syurga makanan. Panjang bangunan dia daripada awal video tadi sampailah ke hujung bangunan dalam video ni adalah Tunjungan Plaza Mall. So dengan kereta pun kita rasa agak jauh juga. Luas bangunan ni dikatakan sehingga 170,000 meter persegi. Sangat-sangat besar kalau korang nak berjalan. Makasih mas. Okey, kita sudah sampai di Hilton Surabaya. Okey. Terima kasih. Tengok dah masuk hotel sini, semua dicek. Bagus lah. Safety. Doubletree Hilton. Terima kasih. Okey. Ni
proses check in. Tengok lobby dia cantik. Selesai check in, sekejap lagi kita pergi breakfast kat sini. Jom, jom. Ni Japanese man. Makanan Jepun. Ha? Ya. Ni lepas check in tadi, kita dapat cookies daripada Hilton. Oh, besar kat cookies dia. Nampak. Ni cookies. Bismillah. Jom kita ambil makanan sarapan. Okay, ini bilik untuk hari ni. Hilton 1106. Macam mana gini? Bismillah. Oh, Video apa dah nak edit lah. ada lah. Ni bilik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya bilik. Jom kita payung view hari ni. Bismillah. Wow, view di Hotel Hilton ni tingkat 11. Tu kita nampak Tunjangan Plaza yang kita lalui ni. Tunjangan Plaza ni semua tunjangan ni besar ni. Tu ada masjid. Macam-macam lagi lah. View guys, very nice. Jom kita mandi, bersiap untuk jalan-jalan. Stay tune, kita nak pergi mana lagi? Stay tune. Jangan ke mana-mana. Okay, ni shower. Dia dah siap sekali dengan ni lah, conditioner, shampoo, shower. Memang nice. Bilik air dia pun luas juga. Toilet. Kat sini ada juga hair dryer. Ni towel dia bagi. Dekat sini ni ada shower cap, dental kit. Ni pun sama, dental kit, sanitary pad. Day 1. Hari ni Man in Black, full black. Kasut dia tak black. Outfit check. Baju High cut. Awet bagi. dekat saya. Dan salung. Oh, Along bagi. Ya, luas. Papa punya kasut dari Japan. Ada bagi. Dari Japan. Semua orang bagi. Okey, outfit check. Kasut kakak. Kasut kakak bagi. Kakak bagi. Buang daripada mak. Mak bagi. Stocking. Mak juga. Baju mak. Baju mak juga. Jaket ayah. Jaket ayah. Okey, nice. Jom kita ke promo. Jam ni sendiri punya. Jam sendiri punya. Birthday gift. Hmm. Birthday gift. Okey. Dekat hotel lobby ni dia ada satu cafe. Dia ada coffee. Dia ada ice cream. Dah kat belakang tu. Yuk kita ke promo. Tengok sana ye nak bagi. Belakang. Okay. Mana-mana banyak itu baru. Sekarang kita berhenti di Indomaret. Kita berhenti R&R. Wah, Indomaret ada jual buah. Ada jual buah banyak ni Indomaret dia. Banyak belanja. Indomaret. Burung. Sini ada sushi, ada sushi. Dimsum. Ini sosis bakar.
Wah, kesejukan di sini. Jadi sekarang kita baru sampai di Bromo. Kita berhenti rehat sekejap. Lepas tu kita tunggu jeep. Sebab sekarang orang tengah solat Jumaat. Gue disuruh naik ni tu. Cantiknya. Ini special. Ada kereta. Bisa. Mau ikut? Silahkan. Bisa berapa orang, Mas? Cantiknya. Berempat bisa. Ini bilik sewa lah. Iya. Boleh bermalam sewa, sini. Boleh bermalam. Tinggal pilih mau yang king size atau yang twin. Boleh. 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 Wah. Tunggu Bapak. Cantik sini. Biar ikut sini Bapak. Datuk biar. Siap ada bagi lagi. Telepon. Oh, saya pegang dulu. Okey. Dadah. Dari Malaysia mana? Kuala Lumpur. Jom kita menaiki tangga tinggi ni. Tapi cantik sini, geng. Orang boleh tengok pokok bonsai. Wah. Sewanya. Suhu dekat sini ni macam dalam aircon macam tu. So memang nyaman lah. Best. So far pakai t-shirt pun dah okey. Sebabnya matahari dia ada. Tapi tak panas lah. Sejuk. Angin dia best. Bapak Amiruddin yang Pak DPR. Halo panas. Sini Kak. Sini. Hai. Kita payung view dekat luar. Subhanallah, cantiknya. Bila korang sampai sini kan, korang rasa macam Switzerland tau. Dia punya nature, kehijauan, gunung-gunung. Korang boleh tengoklah sendiri, ya Allah, cantiknya. Jom kita tengok dari jauh sikit. Pening kita kita test. Dekat sini ada jambatan kaca. Kita try. Tinggi juga. Sedapnya. Terima kasih. Ini ada sup. Sup tulang. Kita makan dekat ni. Manis air. Ni view bahagian depan tempat ni. Cantiknya. Alhamdulillah, perut sudah kenyang. Jom kita jalan turun and then kita nak pergi dekat Jeep Bromo. So nanti kita akan naik jeep dekat bawah sana nanti. Jom tengok view, ya Allah. Memang tak boleh nak move on dengan view dekat sini. Memang cantik. Korang tengoklah. Nah, ini kita sudah sampai di tempat naik jeep. Jadi kita naik jeep merah dengan hijau, 2 biji. Wah, cantik ni.
Dah nggak sabar untuk naik ke Bromo dengan jeep ni. Bapak yang hijau depan. Ibu, bapak, Oh gitu. ibu bapak yang merah. Iya. Papa di mana? Cantiknya, bersih. Kasih kilat-kilat. Ya, baru Biar cepat dapat muatan. baru cantik foto-foto. Oh, mau naik nanti. Aduh lah. Aduh. Oke, sini. Ini dalamnya, belakang. Sama saya nanti. Ya. Adventure begin. Yuk kita bareng ke Gunung Bromo. Kita barang ke Pak? Bareng ke bareng? Bareng. Bareng itu sama-sama. Bukan bareng. Bareng. Kenapa gelap nih? Sudah mula kita. Jangan muntah ya. Sobat-sobat jangan muntah. Okey. Tak musim Nombor lagi. 3. belum pusing lagi. Belum pusing. Pusing. Pusing apa pusing? Pusing. Pusing kan? Bukan pusing. Misi. Apa pening. pusing itu pening. Pening. Mau nak kono aku. Sekarang kita on the way ke hillside. Dekat atas sana. Sekejap lagi nantikan. Wow, cantiknya. Itu Bromo. Kita mau ke sana guys. Cantik. Guys. Cantik banget. Lautan pasir. Safari. Desert. Bergoyang, yang. Biasanya tutup tingkap nanti aircon keluar. Ini tutup tingkap nanti aircon masuk. Yeah, kita sudah sampai hillside. Kita sudah sampai hillside. Sejuknya. Ni ada signboard. Sini ada Gunung Ranupani, Bromo ke sana, Ngadas dan juga Gunung Malang ke sana. So sini dipanggil Bromo Hillside. Jom kita tengok pemandangan di Bromo Hillside. Uyo, besar-besar durian sini ya. Tengok duriannya. Wah, besar. Durian motong. Yang kecil satu Mas. Tes. Yang kecil satu Mas. Yang ada pahit-pahitnya. Ya, pahit. Pahit bapa. Ini Pahit bau sikit tu. durian Sama yang motong. manis. Manis ya, yang manis. Manis. Yang manis tapi bukan gula. Kuning. Woi. Kuningnya. Kuning yang bisa satu. Ah, Pak. Coba dulu. Bismillah. Ui, sejuknya durian. Durian sikit. Kayak dalam peti. Dalam aircon. Durian ais. Bismillah. Oh, manis. Ini manis. Manis letih lah. Sedap ni. Manis letting. Roji. Sedap. Tengok orang berpengalaman buka durian. Oh. Oh, ada buluk sikit. Tapi dah dah manis. Ini tiketnya untuk ke hillside. Besarnya Mas. Ini kayak apa gelang ni besar. Bagi 4.
Iya kita. Oh, apa kan ni? guide. Bromo Hillside Happy Coffee. Pakai dekat Mas Joko. Mas Kita- Joko, Aku di sini tak sudah pakai pakai dah. Saya sudah pakai lama sudah. Ya. Yang ni sudah pakai lama sudah. Ini kalau ke sini hati-hati sikit ah tengok kasut. Sebab berdebu ha. Hentak sikit pun berdebu. Settle makan durian kat bawah. Yuk kita naik ke atas. Mampir tu apa mampir bahasa Indonesia? Mampir. Ya mampir. Maksudnya maksud Singgah. singgah. Ya. Singgah. Yuk kita mampir ke sana. Sebelum pulang ini tempat wajib. Hillside. Hillside. Wajib mampir. Wajib singgah. Ya oh cantiknya ya Allah. Ini kita dapat welcome snack, welcome drink dengan 360 view. Mengikat ni. So itulah 360 view dekat atas tempat bulat. Kita nak naik kat sana. Let's go. Sini penukaran kartu diamond welcome drink. Sini ada kedai merchandise. So kalau korang nak beli pakaian ke merchandise, kitchen, Baju-baju. merchandise Bromo Hillside. Cantik lah. Ni kan. Ni dia punya hoodie, sweater. Bagi gua Lisa. So. Oh, Lisa suka pakai. Pakai sikit, pakai sikit. Tapi Bromo Hillside. Handsome. Fresh. Oh, jadi lalu. Kitchen dia. Waalaikum. Mau exchange ni? Diamond package. Ya. Di sini cup minumnya. Okey. Terus nanti saya siapkan dulu. Alright. Okay. Alright. Baru cepat. Ni kita dapat fries dan juga kita dapat air. Boleh pilih situ ada 3 jenis air. Sedap kan? Okey lah, tak sejuk walaupun sini sejuk. Dia suam-suam lagi. Orang. Habis dah. Habis dah kita metaknya. Bocor ke? Tahu lah, mana? Oh, rasa banyak ni, penuh. Tahu mana dah hilang. Bocor. So, sekarang kita mau ke receptionist restaurant view deck. So, di atas sana kita akan ke view deck. Sangat-sangat dingin. Jadi kena mendaki sikit lah. Dingin begitu. Naik tangga sikit. Baru boleh dapat view. Sangat-sangat dingin. Sebelum kita naik atas, kita tengok kafe. Ya Allah, cantiknya. Ini kafenya. Nggak ada orang ya? Di mana dia? Kamu pakai jaket. Ya. Kamu udah biasa sini. Cantik. Abang cakap ada tak gitu. Biar asap. Ini onde-onde di Indonesia.
kalau pak kita berarti bom. Ini pula nama dia pisang bakar. Pisang Kalau bakar. kapu kita kak, mak bedah kita bakar pisang kulit-kulit pada koyok. Gini juga rupa dia. Dia letak apa atas ke madu kan? Caramel. Oh, caramel. Caramel. Air gula. Ni ada apa dalam ni? Saya tengok. Oh, kentang kau. Dipanggil atas sudut meja lah, meja nanti hari semua. Dia tu kira mana dia. Ni view 360. Kat sini pun dia ada jaring macam skywalk. Boleh tembus pandang bawah. Cantiknya ya Allah. Subhanallah. Dari sini kita boleh lihat Gunung Semeru, iaitu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ketinggian dia kira-kira 3,676 meter dari aras laut. Gunung ni adalah gunung berapi paling aktif di Indonesia yang sering mengeluarkan letusan kecil, abu dan asap hampir setiap hari. Nanti petang, sunrise dekat sana memang cantik. Ini negara di sebalik awan. Nampak tak tu masjid? Ada awan belakang. Sana Semeru, Gunung Semeru. Gunung Bromonya di sana. Jom. Yuk kita ke Gunung Bromo. Kita nak ambil gambar atas jeep tu, sambil berdiri atas jeep. Memang cantik. Let's go. Udah petang sudah. Oh, tangga sana. Oh, tangga sana. Ya, tangga sana. Lagi tu dah. Kurang kaki dah ni. Bye bye hillside. Okay. Kita sudah sampai di shooting spot number 2. Wah. Cantiknya. Last but not least for today. Ini last, ini wajib. Gunung Bromo. Cantiknya sunset dengan Bromo. Ya, sejuk ya. Airconnya di luar. Sarmalam Expo di Indonesia. Gelak keling masuk pintu. Di sini kayu dah tu, bukan apa. Kayu. Jual kaca. Tak jelas tadi. Sekarang kita di rumah Abang Mas Anto Iya. dari ZTI. Nih, Dokter Zuhan kalau ke sini ini wajib. Tidak boleh tidak. Ini menu wajib setiap kali datang. Iya. Lepas Siapa mau dirimu. ke Indonesia, Surabaya, boleh ni kontak ZTI. Oh, enak ni. Apa isinya? Kita lihat apa di dalam. Di dalam. Iya. Penyambelnya ni. Kekok weh. Kekok. Tak bisa lah dulu. Bismillah. Ada isinya. Oh, Wow, soda. nasi lemak tuna. Nasi lemak tuna. Ikan tuna. Buka ya isinya. Buka. Ada apa dalam? Ada ikan tuna. Bismillah. Oh, besok masih Oh. ada. Sedap. Udah?
Saya mau coba juga. Dibakar. Bisa seperti kamu. Kita explore Indonesia ni. Rumah di bandar. Taknya korang. Kita makan gini. Mau bisnes buka pintu aja. Iya. Kalau pagi berjualan di mana nih? Di depan rumah sini kan. Tak boleh suruh istirahat, badan tambah sakit semua ada tuh. Gitu. Apa ini? Malam ni kita jalan-jalan di Jalan Tunjungan. Ini ada foto booth musuh. Jauh. Sang Pandan. Oh, dia main jam. Main jam, iya. Gigit jam. Sampai di sini saja untuk episod kali ini. Jumpa korang next episode. Tradisional masyarakat Jawa menyambut kedatangan kita rakyat Malaysia ke kampung diorang. Stay tune next episode. Jangan lupa like, subscribe dan share. Thanks for watching.